Hello guys, welcome back to my YouTube channel Gadis Ayu yang bisa berkokok. Selamat kembali ke dunia ceria, buka lembaran penuh warna-warna. Gadis ayu yang bisa berkokok, bila bersama semua pun seronok. Bersama Oncana selangkah sejiwa, Nurul Aida sentiasa di jiwa. Okay korang, so hari ni saya nak shoot konten. Okay, cumanya saya ada buat kesilapan dekat sini. Biasanya sebelum saya atau Kanda atau mana-mana partnership saya sebelum ni, kalau kita orang nak shoot, kita orang akan update atau inform atau tanya dulu partner tu macam sebelum hari kejadian tu supaya partnernya free lah, faham tak? Tapi silap saya nak gerak office baru saya terlintas nak shoot konten ni. Nak shoot konten hari ni lah ceritanya. Jadi saya tak tahu Kanda free ke tak. Saya baru lepas text Kanda. Kalau Kanda reply lah. Sebab ni sekarang ni saya siap awal hari ni ceritanya. Saya bersiap awal, saya nak gerak office awal. Jadi sementara ada masa lebih ni, saya buat intro dulu kat rumah. Saya harap Kanda reply dalam tempoh saya tengah record ni supaya saya boleh settle intro kat rumah and saya terus shoot dekat location yang saya nak shoot konten lepas balik kerja kejap lagi. So sekarang ni saya rasalah planning saya nak macam spend time atau lebih kepada me time atau our time gitu. Tengoklah kalau Kanda free. Okay, Kanda dah reply chat saya. Kita sama-sama dengar, okay? Aina, Kanda tak dapat lah nak shoot konten ni sebab Kanda ada meeting ni. Meeting untuk jadi CEO, untuk podcast lagi ni. Kalau kita minta maaf, Kanda tak dapat buat konten. Kanda minta maaf, Kanda tak boleh komit lah. Sorry. Okay, it's okay. Tak, masalahnya saya macam tertarik part dia kata dia nak jadi CEO. Not bad juga kalau jadi CEO. Tak apa, it's okay. Sebab salah saya juga. Saya pun last minute mengajaknya. Kalau Kanda ajak saya last minute pun saya rasa saya tak dapat. Tapi tak apalah. So disebabkan Kanda tak free, dia pun nak jadi CEO yang menyamar. Saya rasa saya akan teruskan konten ni. Saya akan pergi sorang-sorang bertemankan voice note Kanda tadi. Faham tak? Dia macam korang tak dapat voice dari Kanda kan? Saya dapat. So kita orang pula. Saya je. Saya akan pergi. Okay, disebabkan Kanda tak ada, saya rasa dia jadi macam me time. Love yourself. Macam self reward. Nak reward apa? Self love. Self education. Self time. My time. Me time. So saya akan pergi me time lepas office. So saya rasa balik je office, saya akan terus start record di location yang saya nak menghealing tu. Korang kena meneka lah perempuan antara healing dia tepi pantai, shopping, makan, karaoke lah. Korang kena teka mana satu. Kalau tengah premier ni, korang teka mana satu dulu. Saya bagi masa. Tapi korang dah tengok preview kan? Tak apalah. So jom. Aku buat santai-santai macam hari ni cuti. So let's go guys. Saya nak pergi dah. Bye-bye. Okay korang, so sekarang ni saya dah ada dekat mall. Tapi ni bukan mall biasa yang kawan-kawan kita selalu pergi tau. Ni kita pergi jauh sikit sebab saya nak me time. Tapi saya rasa benda ni tak jadi me time sebab dia ada seorang lagi yang nak me time juga. Korang tengok tak orang tu siapa? Kita bawa dia masuk. 1, 2, 3.
Dia macam nak me time tapi dia jadi me and you time. Yeah, that's so sweet. Sebab hari ni partner saya tak datang, partner dia pun Partner tak tak datang. So kita orang healing lah, majuk lah sebab dua-dua tak datang kan. Kita orang nak jalan-jalan, nak makan. Apa saja yang kita orang nak buat selama ni, kita orang akan buat hari ni. Aku memang suka tau. Aku tahu kau tengah sedih. Kau tak payah pura-pura tak sedih. Jadi Mana ada aku tengah aku ni sedih? memang suka menceriakan hari-hari orang yang sedih. Thank you Aisyah. Pertama kali, benda pertama yang kita kena buat, kita kena breathe. Okay, 1, 2. And Tak lah, let dia it biasanya go. hembus tu dia kena yang Oh my god, aku yang malu kat sini nak. Tapi kat sini macam kita orang jarang datang mall ni. biasa kalau korang tengok orang lain mesti kita akan pergi IOI. Tak. Ini lain. Jadi hari ni Aisyah akan spend time dengan Aina. We're gonna do something fun. Tapi bahaya dia kalau keluar dengan Aisyah. Dia mesti Betul, kena ready duit lah, ready duit. akan tershopping. Dah nak benda paling penting sekali nak kena makan. Betul. Orang selalu tanya Aisyah, kalau kau sedih, kalau kau stres, kau buat apa? Makan. What is the question? Tapi tak semesti sedih. Makan tu sentiasa. Betul. Sebab tu kita tak pernah sedih. Jangan sedih sebab kalau, kita kan sentiasa makan. Aisyah kalau tak ada kawan makan, Aina orangnya. Dia kena cari orang. Macam tadi kan, Aina beli roti masa kau cerita. Tak apa, biasanya kan setengah orang kan dia tak makan roti tu, tak makan roti ni kan. Tadi masa tu tengah pegang roti macam pizza je kan. Fikir, Aisyah makan ke ni? Lupa Aisyah yang kuat makan. Mesti dia makan ni roti ni. Tak lah. So sebenarnya kita orang dua sangat-sangatlah serasi. Okay, lepas ni kalau ada duo lagi, dia kena duo Aina dengan Aisyah. Tak boleh, nama kita orang kalau Aisyah Aina, dia akan jadi Aisyah dengan Aina juga. Ya, betul. Pasal tak? Betul. Oh, Sebab kau I, aku I. Kau Syah, Na. Bila ambil I kau, dengan Na aku jadi Aina. Ambil I aku dengan Syah kau jadi Aisyah juga. lah. Jadi Syahna boleh. Syahna, Syamiuna. Lah, betul lah. Okay, kita nak cari kedai makan dulu. Macam tu lah. Aku ingat lagi waktu mula-mula kau baru masuk Tele Sementara, orang cakap kita macam kembar. And I really like it because it's so cute. Lepas tu kan ada yang aku buat JJ dekat cermin surau tu. Lepas tu kau komen, mana tak tahu Aisyah mana tak tahu. Aku macam waktu tu aku macam, Aisyah ni sindir aku ke? No, tapi sekarang dah lain sikit lah sebab orang cakap aku dah berubah sekarang. Mana ada weh. Tapi hari ni aku akan style, ini style aku dulu, style aku dulu. Aisyah. We are back on track. Weh, aku takut lah tengok kedai macam ni, dia macam comel sangat. Aina, kau biar betul. Belum apa-apa. Korang, Aina dah start nak pakai macam ni eh? Bukan. Aina dah start nak pakai bahu sebelah sana. Kau hati-hati lah. Kau kawan dengan aku hari ni aku labuh hari ni. Korang tahu tak Aisyah, turun-turun je kereta benda pertama tadi dia cakap, oi nak shopping lah sekejap lagi. Lah kita nak cari kedai makan jap, nanti kita sambung Okay. Tak, mana kedai makan ni? Tadi aku nampak kedai shopping ni. Aku rasa kita patut tanya pekerja dia orang. Kau kata kau selalu datang sini waktu kau belum jadi AI. Tapi kan dah 6 bulan. Tak ingat dah. Wah, ini dah 6 bulan lah korang. Applause. Ini bulan 7 Ini bulan 7. Oh dah 7 bulan. Almost 1 year in AI. Kau nak tahu tak ni DJI aku pakai ni? Aku beli kat DJI ni betul-betul lepas aku Dapat payment pertama? Tak. Sebelum aku sementara. Sebelum kau sementara kau dah beli? Aku before aku masuk AI lah. DJI ni aku pergi, aku beli yang Atome 3 bulan kot. Oh. So aku macam nak sangat pakai DJI. Wah, nampaknya Aina memang dilahirkan untuk jadi content creator lah. DJI ni tengah lalu kat tempat kelahiran DJI korang. Kalau abang ni masih ingat aku, masa tu aku risau mesti abang ni judge aku nak beli bayar yang 3 bulan. Nobody cares Tak, lah. sekarang ni kita jumpa kedai makan Aisyah. Oh, bawa. Bawa ni Aisyah, cepat Aisyah. Aisyah. Sumpah. Ni macam lebih kepada nak cari kedai makan je ni. No. Dah nak finally jumpa kedai makan. Nak end up kita orang duduk makan benda yang sama je. Ya. Pusing. Aisyah order Sebenarnya kita orang nak asam laksa je. Aisyah order 2 asam laksa untuk dia, 1 untuk saya. Engkau logik lah sikit. Total 3. Korang nak makan apa? Korang, sekejap biar Aisyah order dulu sebab Okay. Aisyah tak nak bayar korang punya. Sorry Aisyah memang select sikit bayar. Rasa kalau kau keluarkan Capi makan apa? Kalau Kan aku baru pula. partner, kau rasa kau tahu tak dia suka makan apa? Okay, kau dulu jawab. Kau rasa kan dia makan apa? Aduh, aku dah tahu sangat lah ni. Kau rasa Ada, Capi eh? akan makan nasi ayam kot. Tapi kan Capi ni dia macam, dia diet rupanya weh. Dia macam diet. Tapi dia makin kurus lah. Kalau kau perasan. Sebab dia tak pergi gym tapi dia jogging.
Macam banyak je aku tahu ni. Kata just friend. Aku dah start risau. Jap. Aku dah start risau sebab aku start caring. Aku macam rindu sebab dia tak datang hari ni. Aku rasa macam tenang sikit. Okay, lauk-lauk kau nak apa? Chicken roll ada. Ayam berempal Boleh. Makan yang laksa. Yes. Kalau kau nak tahu aku, Nampak tak korang? Orang kalau suka makan, dia tak pelik pun dengan combination tu. aku tak, sebab aku tak fikir. Kalau kau tahu aku sangat suka lauk. So kalau macam makan nasi goreng, ada orang kan boleh makan nasi goreng saja kan, sebab dah ada telur, dah ada apa-apa. Aku tak boleh. Ada lauk. Aku wajib ada lauk. Kalau tak, aku macam trigger. Aku dah step menggila. Macam tak komplit. By the way, boleh. kita jangan ambil part. Aku buat muka tadi masa Aisyah nak beli. Boleh ke? Aku macam, kenapa kau laksa? Itulah ambil part tu. Sebab macam natural gila. Air kau nak air apa? I nak beli. Kita nak borak apa Aisyah? Kita borak pasal aku nak tanya kau ni. Kau pernah mention dalam konten apa yang kau pernah terminat Syafiq? Maksud kau pernah tersuka dia? Oh, Like suka? aku tak pernah cakap. Aku tak cakap takut benda ni dalam konten. Aku sebenarnya nak cakap benda ni dalam konten aku. Sampai sekarang aku still tak cakap lagi dalam konten aku. Konten dia punya first impression dia masuk pintu tu adalah sementara aku sangat-sangat kagum dengan tu. Faham? Korang boleh cari footage yang Aisyah, kalau ada skin, ada reaction kita orang kan. Orang lain mungkin macam wow macam tu. Aku amazed yang diam dan senyum. Kau faham? Aku macam cinta pandang pertama. Macam wujud ke lelaki Lagi idaman macam aku ni. Like that. Serius. Oh. Dan aku sangat suka kacau dia. Satu kau sangat tekankan just friend tu. Tak. Tu memang sebab Jasmine. Kau takut kau tersuka dia kali kedua? Tapi kau faham tak statement aku yang aku takkan jatuh cinta kali kedua? Kau jadi semacam tu tak? Faham je. Kau jadi semacam tu tak? Kan kau mampu jatuh cinta kali kedua? Takut. Kau pun jenis sekali je? Melainkan kau dengan Syafiq masa tu pernah rapat sekejap, faham tak? Lepas tu tiba-tiba gone. So Okay. ada possibility untuk Suka. ter-catch feeling balik. Faham. Tapi ni kan sekadar macam crush. Kan betul, faham? betul. Macam tersuka tu macam siapa benda aku ni suka dia pula. Betul tak ada. Betul. Gitu lah. Tapi dia kalau- kau macam suka kalau sayang. kata sebenarnya time tu Syafiq pun suka kat kau. Oh my god, aku sangat tak serius. Aku rasa kalau awal-awal dulu masuk kan, dia dapat dengan aku. Rasa aku sangka dengan dia. Oh my. Aku rasa lah. So aku memang adore dia. Kau tak, aku adore. Tapi okey lah weh, nasib baik dia dapat kau tak rapat dengan dia. Bayangkan kalau korang bercinta. Mesti dia tak dapat masuk KP, tak dapat masuk ke mana. Tak. Aku profesional lah. Aku profesional. Tak kantoi. Aku yang tak boleh profesional ni. Okay. Soalan aku untuk kau. Siapa talent AI yang kau rasa kan? Yang kau ada possibility untuk bercinta. Benda menjawab. Oh my Memang God. cringe. Tapi siapa? Like, Agar ada possibility untuk bercinta. it's not like secara fizikal dia, tapi secara watak dia yang kau kenal atas dasar ni. Kita kan tak kenal sangat dia orang ni. Tapi mana kau macam tertarik yang kau rasa Aduh, macam tak nak. Aku rasa yang macam kau sayang. Kau akan imagine kau panggil dia sayang. Sekejap, siapa Cringe lah. Aku macam cuba Dia memang imagine. cringe. Tapi siapa? Aku suka karakter caring Ihin, tapi aku tak suka karakter Ihin. Faham. Ihin sangat-sangat caring. Tapi dia punya karakter tu macam tak boleh lah. Macam ni macam tak boleh lah. Orang nak jadi partner sayang tu tak? Aduh, tak boleh sebut lah. Aku sebut kita beat. Kalau aku lah. Kau rasa benda sama tak kalau kau? Agak lah Kan? Sebab dia, macam hari tu aku cakap lah, perangai dia tu macam tengah-tengah. Dia tak annoying, dia tak Dia memang material boyfriend lah. Dia macam gitu. basic, betul-betul basic Betul. gitu. Dia macam lelaki normal yang semua perempuan ada dalam ni. Macam kan? Like dia macam ni kalau lelaki idaman. Bila kita senaraikan, lelaki tu ada. Kita boleh tips. Kita boleh boleh. Sorry guys, tadi kita ada iklan sekejap. Okay, siapa lelaki AI? Siapa? Aku suka tu orang ni. Siapa lelaki AI yang kau rasa kau kahwin, kau cerai awal? Benda semua macam konten hari tu. Lelaki tanya perempuan jawab. Yang Cerai macam awal? kau tak tahu perangai dia macam tu, tapi
Bila kau kahwin, rupanya terdedah satu-satu. Yang mana kau cerai awal? Kau dulu. Aku dulu Aku rasa bahagialah soalan ni. Siapa? Aku rasa tak payah tau. Sebab aku rasa dia macam pelik tau. Dia honestly dia macam ada vibe psycho. Oh betul-betul. Dia ada vibe yang belakang-belakang yang macam Sebenarnya perangai lain dia lain. Sebenarnya nampak dia bila dia sayang kita dia macam acah-acah baik. Tapi dia ada pelik dia tu. Betul psycho tu serius. tapi bukan psycho yang bunuh-bunuh tu faham tak? Dia macam Dia ada pandai manipulate tau. dua personality. Aku rasa dia narsistik sebenarnya. Oh my god. Sumpah kalau dia tengok konten ni mesti dia macam aku. Biar dia orang cari. Kalau aku rasa dia geng-geng yang tu juga. Oh lagi seorang. Yang lagi seorang. Kalau aku dia dekat-dekat dengan dia juga. Yang mana tu? Yang Sebenarnya biar dia beat. Tadi aku nak sebut dia juga. Yang tu pun dia macam pelik dia juga. Aku rasa kan dia orang kroni tu pelik. dia orang honestly aduh. Sebab kroni dia orang tu dia macam ada vibe yang chill dekat depan tapi something kat belakang. Faham tak? Aku setuju. Dia macam ada vibe bercinta sopan tapi tang kahwin pukul lah gitu. Dia ada vibe tu. Kan aku pun rasa macam tu. Aku tak tahu kenapa. Lepas tu tapi itu betul lah. Itu Pelik lah. Kalau nak kata yang member-member dia yang lagi-lagi tu pun macam tu juga. Ada vibe tu juga. Aku setuju. Tapi tu aku cakap, tu orang cakap kalau berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, bau wangi. Kalau berkawan dengan orang yang buat apa kayu api, bau badan macam kayu api. Macam tu lah. Betul lah. Bila kau cakap macam tu baru Sedar. perasan. Honestly, aku rasa Macam makin serius borak kita ni. aku macam makin tertarik. Aku rasa bukan dia orang je. Aku rasa yang pasal dekat office tu semua macam ada karakter yang sebaliknya. Sama? Setuju. Alah. Dia orang macam pelik. Dia orang macam depan orang baik. Dia macam soft spoken. Tapi sebenarnya psycho. Siapa lah korang je teka? Serius. Tak ada, ni kita orang punya Thoughts kita orang. Tak tahu pun, tak pernah pula kahwin dengan dia orang. Nak tahu dia orang kaki pukul ke tak? Betul, setuju. Gitulah. Tak pasal nak kita dah podcast 15 minit ni. Kalau kan dia borak 3 line ni borak 2 apa. Borak 2 muslimah. Tapi tajuk tak berapa nak muslimah. Aku dah start stres dengan tukang masak. Macam tak masak lagi kita makanan kita. Lama sangat weh laksa. Jangan sampai kita yang ada 2 personality. Aku dah start nak cabut tudung ya sama dia. Aku dah start nak join apa ni, diorang masak kat dapur tu. Weh, air at least bagi aku air lah. Ya tu. Guys, so makanan kita orang finally dah sampai. Yes. Kita orang dah masuk dapur tadi, kita orang masak sekejap sebab macam lambat sangat. Patutlah lama, rupanya diorang tak tahu resepi. Terus tahu pula kau anak Aceh. Terus Toke Gacil masuk dapur tadi. Mat sini, bising tangan dia. Tak dia masak. So kita nak makan. Sebab kita orang pecinta makanan ni, dia kena makan dengan fokus. So kita nak makan jap. Nanti kita shopping, okay? Bye. Guys, sebenarnya sekarang kita orang dekat dalam Guardian. Aisyah ada review. Tapi macam lama sangat nak tunggu review dia. Tahu-tahu aku macam dah ada bag. Dah ada bag. So aku tak tahu Aisyah buat apa. Aku dari tadi seseorang pusing-pusing ni rupanya dia. Aisyah tengah sikit Aisyah. Kau nanti Aisyah dah transformasi jap. Tak dia surprise. Tengok muka aku dah. Aisyah tak pakai makeup guys.
Cantik lah Aisyah. And it still look cute. Yeah. Dia sama sebab pipi kau macam merah-merah. Kau tak pakai makeup. Orang kawan aku ada panggil aku strawberry. Yeah. Sebab macam bintik-bintik. Comel. Kau buat apa ni pegang beg? Tak aku Kau dah macam step mau beli. aku sampai Kau dah step mau beli. Tanpa macam pusing-pusing sorang-sorang tadi. Aku tak ada niat nak ambil beg tapi akak tu bagi beg. Okay. Dah beli banyak belum ni? 3 je baru. Okay, nanti kita buat haul kat sini juga. Mana orangnya weh? Ha? Orangnya. Kita tunggu manager saya. Kesian dia terpaksa berlari kat sini sebab Ni guys. I don't know, orang di sini macam tahu apa-apa je. Aku dah stres. Tadi bukan aku cari tu ke? Scientific mana turquoise tu? Mana? Cuba kita tanya akak ni je. Mana? Beli yang mana satu. Cuba akak bagi tahu yang mana better. Akak rasa baik adik balik lah. So sementara Aisyah tengah settlekan kerja dia dekat Guardian, saya nak beli air sebab saya dah hot girl. Bestnya kalau dapat main macam ni. Tengok ni korang. Saya rasa macam saya nak jadi budak untuk sehari supaya saya dapat lupakan masalah saya sebagai orang dewasa. Faham tak? Best kan kalau boleh putar balik masa macam tu? Finally Aisyah dah settle. Yay! Review dia. Bila dan kita orang berjalan-jalan, Aisyah tak nampak something so cute. Comel. Design. Oh design pop socket pun kita boleh design. Bukan pop kita socket. boleh design. Oh my god. Okay, awak pilih satu yang macam saya pilih satu yang macam awak. Macam Aisyah. Why you say I'm the rebel? Bukan anjay. Oh, yalah, I can do that. Yeah. Tapi tak banyak kan je? Oh, tak banyak pilihan. Tapi kalau ikut Aina yang hari ni, I will choose Aina this one. Warna coklat. Kalau Aisyah hari ni saya rasa macam sekejap macam dah dapat. Tak, melekat-lekat. So cute. Dia rasa macam ni, macam Aisyah pegang aiskrim tau, macam makan. Ni mana? Oh ni dah tak dah cabut. Okay, I buy one for you. Lepas tu, kita cari casing sama-sama nak? Kita beli matching casing. Aisyah pun satu tak ada casing kan? Phone aku kosong. Okay guys, kita orang punya handphone dua-dua seorang, kita kan ada 2 handphone kan? Phone yang satu-satu tu, dua-dua tak ada casing. Ya. I don't know why. Oh, Berapa ribu kali dah jatuh? tu you nak pink. I think I want pink. You like this one or not? Can. So cute. Tapi tak banyak pilihan loh. I want this lah. Tu. Ni dah kotor. Ni lah Ana. Haa. Okay. Ni saya pilih untuk Aina. Strawberry chocolate. Kita bayar, guys. aiskrim coklat. Kita cari casing pula. Okay, sebabkan aku nak gembirakan kau ni, aku belanja. Don't do that. Ramai orang. Bayar kat mana ni? Ni kat situ. Kenapa Aisyah bayar? Because I wanna you be happy. Tahu tak aku? Aku bila kau dengan orang kan, aku tak suka tengok orang tu sedih. Aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab aku jenis suka sedih tau. Aku tak tahu kenapa. But sometimes kan, kalau perasan rasa sedih ni dia macam comfort. Sometimes lah. Tapi kalau macam overly sedih, dia macam tak bagus. Bye. Tunjuk. Strawberry chocolate. Yeah, kita ikut tema baju kita orang. Two for wait. Yes. Aisyah bayar guys. So Yeah. cute. Dia betul lah apa Aisyah cakap tu. Bila diri kita selalu rasa benda tu, kita nak orang lain rasa. Betul? Sebab kita tahu betapa tak bestnya perasaan tu. Cuma satu je yang kita rasa, kita nak semua orang rasa. Apa? Kenyang bila makan. Betul. Makan. Aku geram dengan orang yang tak ada selera makan. Aku macam mana kau hidup boleh tak nak makan? Tolonglah makan. Tapi faham je lah, siapa kita nak judge. How much? Aisyah bayar je, lepas tu kita nak jalan-jalan. I'm a mommy.
Mami maksudnya boleh minta macam benda best-best lagi ni. Korang tadi kan saya datang sini beli air. Sini saya bawa Aisyah. So saya rasa macam best dia dapat naik ni. My God! Ya, kita orang nak pergi tanya kaunter jap. Tapi sumpah kalau dia tak bagi main sebab berat, sumpah aku merajuk. Boleh kata berat berapa lebih limit. Kami seringan gula-gula kapas. Nak tanya siapa weh? Kita kan tanya siapa ni? Abang ni ikut? Yelah kot. Okay, hari ni kita orang akan jadi kanak-kanak semula. Anak, you go there, you like happy, you like I don't know, tapi kita happy je. Malu lah. Dia happy. Kawan malu. Sir, boleh main ke kita orang? Kena bayar sana. Okay, boleh main. Yeay. Let's go. Siapa cakap kau mau tak boleh main? Boleh lah. Kak, abang tu je datang kat sini tak boleh. Oh, ni. Boleh main tu eh? Hello, sir. Umur berapa je boleh main ni, sir? Boleh? Boleh? Dia tak tengok berat Dia tengok berat tak? Tak ada berat. Oh. Nama yang mana, Syah? How much? Kita main tadi tu yang sini. Yang mana? Ini kot. Ini yang depan tadi. Ni depan tadi. Ni yang ni. Ni yang kat tepi tadi tu. Kau nak main yang mana? Hari ni adalah hari menggembirakan Aina. Ini yang trend tadi. Tak boleh main ni dulu lah ni. Okey, boleh. Ni atau ni? Ni atau ni? This one lah. Okay. Nak main yang ni. Flight Diary. Dua orang. Yes, tu. Sumpah. Dekat sini dia tulis one child, one adult tau. Tapi kita orang one adult. The only anak yang kita adalah anak tekak. Dapat saya bayar konten aku ni. No, I just wanna see you happy, okay? Sir. Okay, alright. Thank you. We're going to play. Yay! Aku rasa budak-budak. Kita lagi excited daripada budak-budak. Tak sempat mainan budak. Tiba-tiba boleh main. Tapi aku tak pernah naik yang macam. Aku tak pernah naik yang pusing-pusing macam tu. Aku rasa di usia aku yang 22 ni banyak lagi aku benda nak explore. Tapi aku tertarik dengan ni. Ini pun best juga. Nanti kita naik juga. Tolong ada laju yang macam. Tapi aku nak orang rakam kita. Abang tadi tu macam sporting kan. Ni kita nak naik ni. Wah, tapi tak ada orang jaga kita pun. Okay, now you go. This is your day lah. Mana pintu masuk, Aisyah? Tanya. Ha? Pintu masuk kat abang tadi tu. Let's go. Yeay. Assalamualaikum. Okay guys, so kita nak masuk kapal kita orang. Weh, bergoyang weh, beratnya aku. Wow. Weh, dah naik weh. Kunci pintu. Kunci pintu. Okay, sir. Cepat Aisyah. Yay. Okay, let's go guys. Pakai seatbelt. Paling laju. Dah ready. Wow. Wow. Oi, tinggi juga. Weh, macam kat Genting Island lah. Wow. Aisyah, bye-bye. Sumpah orang kat bawah tengok. Kita boleh bising kat sini weh.
kan? Kalau hari tu Daka pergi fun fair, ni fun fair kita. Ana nak rasa turun. di dunia Ana. Tak nak turun. Sudah, turun. Turun. Oi, lagi. Tak nak turun. Wow. Princess treatment. Oh, thank you. I'm so happy. Oh, my bag. Aku dah Thank you kata so nak. much. Aku dah kata hari ni hari kau. I'm so happy. I'm so happy. Thank you. I'm so happy. Abang tu tak buka pintu aku pun. Dia terus Oh, ya pergi ke? dekat kau. Aura. Serius ke? Ya. Kenapa dia tak buka pintu kau? Sebab Aura. Dia pilih salah satu. Super best. Mana satu dia nak. Okay. Tadi aku nampak ada conteng muka tu. Kat mana? Itu dah Jom weh, kita tapi tak buat. ada orang dia. Allah. Ni kan kaunter dia ni. Ni korang yang orang buat face paint ni. Best way kalau boleh buat face paint Tapi ni. tak ada orang. Kaunter dia pun macam rapat je. Apa lagi game yang boleh main? Kau nak main yang lagi satu tu ke? Mana? Ni pun macam best. What is this? Tembak-tembak. Kita tengok siapa menang, siapa kalah. Two people. Kita orang tak puas main game tadi. Betul. Apa helikopter dia? Ha. Abang Ya. ni memang... Thank you boss. Apa nama you, sir? Saya nama Anang. Hanan. Nama dia Hanan. Hanan atau Adnan? Hanan banyak green flag. Siapa... You single lagi ke? Ha? You single lagi ke, Hanan? Sudah kahwin. Sudah kahwin lah. Baru nak promote. Baru mau promote, Hanan. Tanpa dia tak jadilah video tadi. Alamak. Dia tolong record. Isan. Dah kelam kelibut. Kita nak main itik satu lagi kat belakang tu. Boleh abang tu jaga Alah Hanan, kami mau you jaga. Sekarang ini abang ada jaga. Alah, orang lain lah jaga. Korang sorry. Nanti saya jaga sana ada orang kedua saya. Screen time Hanan sampai situ je. Okay. Okay. Thank you so much. Okay guys, kita main itik. Aina dah start dah. Macam mana mau tembak? Oh. Kita tengok siapa menang. Kacau Aisyah. Guys, saya nak sabotas itik Aisyah. Aku tak boleh kacau kau punya. Aina, itik ni tak nak pusing. Diam. Aku tengah fokus. Diam. Berapa markah Aisyah ni? Tengok siapa kalah belanja apa Lagi jadi. siapa kalah kena bayar casing. Siapa kalah kena bayar casing. Macam seramnya gelahan. Markah Aisyah. Weh, Aina, Aisyah je markah. banyaknya kau punya tu. Aisyah je markah belah-belah tu. Weh, sumpah lah. Macam mana kau punya banyak? Weh, aku rasa aku punya rosak lah. Clip it with you, clip it with you. Every bad day turns brand new. Clip it with you, clip it with you. You make my life so easy to prove. Clip it with you. Hair in Close up lah montage. Weh, lagi 15 sangat Aisyah. Aku rasa Hanan bersabotaj ni. Hanan dah mula sayangkan Aina. Diam. Thank you. Okay guys, so tu markah Aisyah. Itu markah saya 67. Ada hadiah Aina? Ha? Ada hadiah ni. Ya. Ni markah Aisyah. Oh, nak hadiah? Ada abang tu. Wah! Kau dapat hadiah? Saya dua-dua dapat ke? Ada dua tu pula. Wah, Aina ada hadiah lah. Mana? Hadiah 80 poin boleh dapat hadiah tapi orang macam Gabung ke? Gabung. Dekat tu dia kasih pilih hadiah. Mana? Ada hadiah lah korang. Dapat hadiah. Mana? Wah. Wow. Satu ke dua-dua? Satu-satu. Aina nak yang mana? Okey je. Okay. Yeay! Wow. Ini hari kita dah, hari kita. Orang 3 lah puzzle. Wow. Oh my god. Ini
tu duit. Sumpah tak tahu dapat hadiah. Dia so cute. Sumpah servis orang kat sini macam TikTok gila. Lagi-lagi orang dewasa yang main. Baik gila weh Hanan Adnan ni. Hanan. Hanan tu sumpah baik gila. Okay guys, so kita orang nak pergi shopping pula. Banyak benda yang best ni. Main game best, shopping best. Tak, sebenarnya bukan perbuatan tu yang best. Bersama aku yang best. Dan Hanan. 고양이 소리를 봐 같이 너무너무너 내게 애교 부리며 너무너무너 내 심장을 Okay, korang setelah berjalan saya dengan Aisyah, kita orang dah masuk kedai casing. Aisyah tengah pilih. Kita orang nak pilih casing sama dengan each other. We missed the bus again. Got fries in the bag. You said hold the camera, then laughed and made me lag. We filmed in the grocery. You danced by the carts. Now it's a highlight reel of you stealing my heart. Roll it back, hit record, one more take. We want more, you and me, side by side. All this mess looks so right. Clip it with you. Saya punya. Saya punya. So cute. Sebab aku kalah tadi, aku kena belanja ni. Jom. Aku yang buat bet, aku yang kena. You make my life. Aisyah belanja lah hari ni. Yeah. Just for you. Hari ni Aisyah banyak belanja lah korang. Makan je tadi saya sempat Masalahnya bayar. kita orang ni kononnya nak beli baju ni lagi setengah jam shopping mall nak tutup. Dah 9.30 dah. Lama sangat dekat situ tante dia. Ya. Sorry Nah. It's okay. Maksudnya kena ada lagi datang Sunway lagi sekali. Yeah, I want shopping here. Kan? From that side to walk fall, roll it back, hit record, one more take. We want more, you and me, side by side. All this mess looks so right. Clip it with you. Diorang saya tak tahu nak pergi mana, mall dah nak tutup. Yeah, we need to go home. No! Kita baru start engine. Oh my god. Ada escalator lagi. There. We Auntie Anne. You want? Nampak tak makan laju. Hungry lah guys. And Dah jalan-jalan lapar balik. Tak Ya. salah apa? dah buang kalori ber. Apa dah? Aunty Wih. Jenny tu jual apa? Auntie Jenny? Kenapa aunty-aunty ni duduk sebelah-sebelah? Mana Auntie Jenny? Ni mesti makcik bawang. Tu aunty Jenny, ni aunty Anne. Senang lah nak bergosip. Auntie Jenny ni air Alah. macam saji kot. Oh, air. Beauty tu. Wow. Dia dah tutup mana kedai orang? Oh, ada ya. Bang, please buka balik. Bang. Aisyah nak beli tak? Bang, nak mana? Kalau yang sausage ni? Proses ada seaweed, sesame original. Saya nak caramel. We missed the bus again. Got fries in the bag. You said hold the camera, then laughed and made me lag. We filmed in the grocery. You danced by the carts. Now it's a highlight reel of you stealing. Kita beli air pula lah. Mana Auntie Jenny? Beauty. Tapi tak tahu buka lagi tak? Gila aku main nego gini mana. Itu cara nak pancing Kau nak Aisyah air sebab apa? aku nak bayar. Ha? Kau nak air apa? Aku tak tahu situ ada air apa. Aku pun tak tahu. Tak pernah pergi. Okay, kau pilih lah tengok aku suka ke tak. Okay. Aduh, air apa lah Aisyah beli kat aku. Black kelapa mesti ada. Ya. Hair in a hoodie, shoes full of rain. You said my worst angle was still kinda insane. We made a whole story out of nothing at all. Now the feet keep spinning. Let's go. Aisyah beli air apa ya agak-agaknya awak masih beratur lagi. Baru nak buat terkejut tengok dia beli air apa. More you and me, side by side. All this mess looks so right. Clip it with you. Clip it with you. Every bad day turns brand new. Clip it with you. Clip it with you. You make my life so easy to prove. Clip it with you. Cuba teka apa yang lagi broken daripada putus cinta.
Tak beli baju. Nak shopping tapi kedai dah tutup. We're late, guys. Yeah, right? I don't know. Betul lah ni ada dot je. So nak balik dah korang. So okay lah, hari ni kita saving. Ya. Kenapa nak tekan lift ni? Kita ada naik lift ke? Betul. Kita tak ada naik lift lah. Oh, okay. Serius aku boleh selesai kalau tak ada kau. Sumpah dia tadi dia tak ingat apa-apa. Dia macam kita dah ada sini ke? Ada kedai ni ke? Sumpah kita dah ada situ. Okay, yang tak boleh. Aku memang kena 2-3 kali baru aku ingat. Aku pergi aku punya jalan lah tu. Itu aku punya dunia IOI. Hari ni kita orang keluar yang paling jimat. Tak ada beli benda yang tak sepatutnya lah. Yeah, we just buy something. Adalah yang tak sepatutnya main fun fair. Hey, itu sepatutnya lah. It makes us happy. So happy. Jumpa Hanan. Hanan. Okay guys, so kita orang dah berjaya sampai ke kereta dengan selamat. Jadi menutup kontainer adalah kita orang. Yes. Mana aku punya? Apa nama dia ni? Pop socket. Ni. Dah kepatan pop socket. Yang ni casing yang tadi saya pilih. Matching dengan pop socket yang Aisyah beli. This one is mine. Pink with croquette. Yes. So sekarang kita nak buka ni. So kita nak balik dah korang. Lain. Oh, so cute. It's berbulu. Kau punya tak berbulu sangat. Ni macam kain. Texture. Ni macam velvet Ni gitu. macam texture teddy bear. Ni saya punya korang. Saya punya. Oh, ni boleh tampal. Boleh tampal. Tapi Aku nanti punya tak kau payah lah. terus. Tapi nanti terjatuh lah kalau tak tampal. Aku punya kuat. Wah, mahal lah. Sebab aku punya ada magnet ni. Yalah sah. Guys. Woohoo. Comel dia. Weh, tak boleh buka. Kalau korang stres, korang spend je duit korang. Lepas tu nanti korang stres sebab spend. Kita orang tu tak pernah habis. Betul ke boleh gam? Boleh. Jadi apa? Tak ada gam lah bawah Aisyah. Oh, sebab tu dia gambar di magnet. Ayah. Boleh pasang dekat iPhone lagi satu. Oh, dia lekat je tapi tak kuat langsung. Betul lah. Sumpah dah comel. Tak comel langsung kat sini. Tak, dia kalau kau dapat Kena beli casing yang tu tak, dia kau beli je pakai casing ni. Kalau kau beli gam dia. casing macam mana phone aku satu kat situ. Dia kalau kau beli, dia ada bagi magnet bulat tu je. Kau letak kat dalam. Belah dalam. So dia akan terus ke sini. Mana nak beli benda tu? Macam ni lah rupa dia. Wow. Comel. Okay guys. It's so cute. Kita kena pergi cari magnet pula ni. Cari kedai ustaz. Okay, korang sini hasil campuran mix and match Aisyah beli. Nampak tak korang? Dia Aisyah buka flash. Buka flash betul? Nak tunjuk kau punya, aku pula buka flash. Ya, kita kerja sama. Okay, ni saya punya. It's cream, yellowish cream. And chocolate. Yes. Okay, Aisyah punya pula. Ni Aisyah punya. Pink and pink. Yay. Aisyah punya super macam memang very strawberry pudding cupcake. Faham tak? Strawberry pudding. Dia macam cotton candy, faham tak? Dia macam sedap gila. Okay guys, so kita orang pun nak balik dah. Macam mana tak korang keluar jalan-jalan dengan kita? Dia lagi seronok kalau korang dapat ikut shopping sebenarnya tadi. Tapi tak sempat ikut. So mungkin kalau konten ni ramai orang suka tengok, kita kena buat part 2 shopping Aisyah. Boleh, of course. Kita shopping kat luar negara lah. Oh my god. Beli tiket tu pun dah oh my god. Tiba-tiba kat luar negara. So kita nak balik dah. Bye bye. Bye guys. Aku sampai hari ni aku tak ada outro aku yang tetap tau. Oh ya? Tapi Tapi aku kalau konten solo pun aku tak ada outro tetap. Aku just like bye bye. oh yeah. Okay lah guys, itu je konten saya. Yes. By the way, Bukan, persoalannya adakah kau maksudnya adakah berjaya ke hari ni punya misi? Apa misi kau? Apa motif kita keluar ni kan? Aku rasa Is it like kita capai macam ya, sebab 2-3 hari ni kan aku macam menyendiri sikit. Sebab
Aku Ya, kan kau macam happy go lucky punya orang kan. Masa kau belakangan ni kau macam senyap. Masa aku macam tak tahulah. Aku rasa macam aku betray diri sendiri. Padahal aku tahu aku tengah ada dalam masalah. Tapi aku bergelak. So aku rasa macam benda tu macam tak fair untuk diri aku. Untuk aku fakekan diri aku. Kau faham tak? So kebetulan gila bila ada macam ada problem. Lepas tu cuti. So macam okay, aku dapat senyap sekejap kat rumah. Gitulah. Hari ni masuk office. Okay, hari ni seronok. Hari ni okey sikit. Yeah. So thank you Aisyah teman. Welcome. It's a good spring time. Kau ikut tadi saya nak keluar seorang-seorang. Kau nak betul Aisyah cakap nak ikut. Ya, I want to ikut. Daripada hari tu lagi sebenarnya Aisyah ajak Aina buat konten. Sebab Aisyah tahu dia macam she need someone lah untuk buat konten. Saya macam jom pergi lah, right, kita shoot konten macam tu. So Aina macam oh tak boleh, malam ni aku ada. Sorry. Bro. It's okay. Okay guys. So thank you so much for watching. Saya nak balik dah. Bye-bye. We're Thank so you tired. korang. Tak tahulah. Korang tengok, tunggu je lah lepas ni konten apa. Saya pun tak boleh nak ramal masa depan saya. Tengok je lah. Kalau lepas ni saya pergi shopping dengan Noah pula ke, saya pun tak tahu. I don't know. Okay korang. So bye-bye. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share. Comment tu paling penting. Saya nak tengok korang suka tak konten santai. Okay bye. Becomes us two. Clip it with you.